Aduh ni. Aduh ni. Wah, aduh. Okey bang, kita dah sampai. Hari ni kita pakai puluh hitam dan juga umpun-umpun. Dua puluh hitam. Kita tengok apa benda yang cekiknya ni. Kita try. Manalah tahu ada rezeki yang melimpah ruah hari ni. Kebetulan cuti, kita bedal je lah. Bismillah. Tak nak rezeki. Belum apa-apa dah sangkut dulu. Bismillah. Macam tu cakap baru mantap. Dah meloyot dah. Wah, ada chance. Apa? Aduh mantap. Lembik hotdog dia main jauh. Ganting banget. Apa dah? Woi. Bukti perempuan nampak mantap. Amboi. Sabar lu naikkan satu-satu. Amboi, geng macam ni meriah di ngacau nampak. Bergerak-gerak je kan. Tak nak. Amboi. Meriah. Baru mantap. Wah. Ini yang dinamakan gorgon. Kalar. Ada. Dia main sini ya. Amma. Papa Roger. Main kau punya tekan. Tu dia. Kedua mantap. Tu dia. Alhamdulillah. Pada mantap. Alhamdulillah. Tak sabar ni. Lepas pula. Tak besar sangat bang saiznya. Sedang-sedang aja. Pada mantap. Tapi dia tak main tepi sangat dah ni. Luar sikit je. Alhamdulillah. Aduh. Kulit lembut ni, itu yang nak kena hati-hati sikit. Takut dia mati. Halo. Baris ni yang makan. Tadi kat tempat kanan rahim tu tak berapa. Alhamdulillah. Cantik-cantik saiz kuning dia ni. Baru mantap. Alhamdulillah.
Saiz nakal-nakal ni. Waduh, mantap. Alhamdulillah. Cantik-cantik. Kuning mana kau? Waduh, mantap. Hara dia pergi makan. Mantap. Alhamdulillah. Cantik guys. Mantap. Spek kuning. Amboi. Oh, tu dia. Alhamdulillah. Spek kuning padu mantap. Spek kuning. Alhamdulillah. Menyatakan ada kesian ni. Padu mantap. Matake. Janji otak hitam jadi lah. Alhamdulillah. Pada mantap. Dia sudah mari. Umboi hai. Tu dia bahan tako. Alhamdulillah. Haji teruk padu mantap. Alamak. Wah, sado tu. Kita tahu. Alhamdulillah. Dah mari udang tengah dah mari. Sudah mari. Ini yang dinamakan padu mantap. Angah duduk, Alhamdulillah. Lociak. Alhamdulillah. Padu mantap. Sambung pula ni. Apa habis lagi ya? Moyai. Sedap ini punya tekan. Ada kala. Hai. Alhamdulillah. Padu mantap. Tengok ni pula. Saya tak ada. Amboi, sedap ni bang, kat tengah tempat dalam ni. Allah ma, udang perempuan pula. Mesti ada sado dia ni. Udang perempuan. Kena balik.
Apa dia mantap? Oh, misai dan naminci. Misai dah 6 inci. Dah boleh ambil. Alhamdulillah. Ha, putih-putih. Tak apa lah ni jadi udang. Alhamdulillah. Cepat spek kuning. Cepat spek kuning cepat. Cepat spek kuning cepat. Alhamdulillah. Penuh tak? Spek kuning. Alhamdulillah. Spek kuning pada mantap. Tu dia. Radu ni. Aduh ni. Wah, tahu. Alhamdulillah. Sedap punya tekan. Memang sedap. Waduh mantap. Kuning, spek kuning. Alhamdulillah gala ganting. Baru mantap. Baru turun ni. Dah kena makan. Allah, hai, sangkut sebelah punya. Aduh sayang. Allah. Udang. Oh, spek kuning. Omboi. Alhamdulillah. Syok spek kuning ni. Dia tekan macam orang lari 100 meter. Mantap. Oh, lepas tadi dia tak lari lagi bang. Dia duduk lagi kat sini. Oh, tu dia. Alhamdulillah, satu. Ni dah tarik-tarik ni. Kecil ni. Oh, comel. Ni. Saya tak ada. Alah, hai. Comel ni pun kau main lagi kau balik. Kuning tak boleh balik. Lui. Kuning kena ikut aku. Front tak? Sekejap lagi kita balik. Udang telur. Aduh. Bapak dia kat sini. Sebelah punya belah.
Udang telur situ ah. Oh. Op. Sana. Ni sado dia. Ini betina dia tengok ah. Ni betina ya. Nampak? Laki bini. Oh. Alhamdulillah, bangkaknya badan kau. Tahu mantap. Okey bang, alhamdulillah selesai hari ni. Selesai. Dapatlah turun sekejap. Daripada pukul 8 tadi sampai pukul 5 petang ni, bersama dengan Master Selamat Sardin. Hasil dia boleh tahan untuk pawang sungai. Nanti kita tengok, apa pun kita tengok hasil saya dulu. Ada tapi tak berapa meriah sangat lah. Okey, kita tengok hasil kita. Lepas tu kita tengok hasil pawang sungai punya. Perang tak. Kita tengok hasil saya. Alhamdulillah ada juga. Dalam masa kutip ada juga bang. Tu dia. Saiz campur-campur bang. Saiz campur-campur tu dia. Pawang sungai punya lagi banyak. Tu dia. Hasil keseluruhan. Kita lambatkan dulu. Alhamdulillah. Ya, ini hasil saya hari ni. Campur-campur bang, saiz sebanyak campur. Tu dia. Alhamdulillah. Kalau semua kasar ni bang, aduh. Kalau semua kasar ketahu saya. Ni hasilnya. Tu dia. Boleh dia tahan. Siapa yang nak menduga? Nak menduga Sungai Gesek, dah boleh cuba dah. Dah boleh cuba dah. Tu dia. Okey bang, InsyaAllah umpan yang mengena ikan gapi dan juga anak udang. Umpun-umpun. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Mana saya Dantam. Assalamualaikum. Bye-bye. Terbaik daripada Sungai Gesek. Ya, kita tengok hasil pawang kita. Kita tengok hasil pawang sungai. Jangan tak percaya. Jangan tak percaya. Kena percaya. Kalau Selamat Sardin punya kena percaya. Jangan tak percaya. Kita langgar je udang ni, tak apa. Prit. Tu dia. Siapa? Dia ni apa? Orang ramai peminat main macam tu lah bang. Nampak? Nampak? Ni Mak Asri ni boleh kira semua tak? Boleh kira semua tak? Boleh kira. Mak Asri. Hasil pawang sungai punya penuh bang. Saya tak nak angkat, biar dia angkat sendiri. Saya tak nak angkat, biar dia angkat sendiri bang. Siapa? Adik buat kata ya tak ya. Tak percaya. Bergasak. Ni sekarang ni. Dia dalam ni tau. Dia tak percaya. Nampak tu bang. Pawang sungai punya. Ni pawang sungai punya bang. Tu dia. Nampak. Percaya tak percaya? Percaya tak percaya? Bergasak. Pawang sungai punya. Tak percaya? Kalau siapa nak tanya apa-apa umpan, Mata Kail boleh jumpa dia. Sebab ada orang perempuan, 2 orang dah jumpa dia dah. Orang perempuan. Malulah aku. Orang perempuan tu dah perkenan kat dia kat jeti tadi. Abang tu kata, awek tu kata, bang kahwin dengan saya. Aja ke mampus. Apa dia? Kita kenalah tengok hasil. Masak teh. Tu dia. Kejap nampak. Isyak. Berselak-selak. Jangan tak percaya. Boleh turun. Gesek. Umpan. Saden.
Okey bang minta maaf ke atas kurang sonda. Info Gresik dah boleh turun dah. Padu mantap. Macam cakap nak selfie. Okey bang, insya-Allah kita jumpa lagi. Nampak hasil. Bergasak. Terima kasih ah. Nah, kasih bakar sama ayau. 1,5. 1,5. 2 kilo setengah, 1,5 dah. Nanti mau bakar me anak. Kang Syah. Dah ada gaji. Campur-campur kalau semua lamkong Bawa pancing. lu masuk karung dulu. Pergi sana masuk. Mati kau, besok dia ajak lu turun no. Dah ada gaji. Aku nak dah ada gaji 2,5 kilo.